Kiman ada senyum. Mantap lah. Tengok motor CF motor. So nak cari motor boleh datang CF motor kat JB. Cik lah macam mana? Tu lah. Tapi kalau kau lesen B full, aku rasa aku nak ambil ni. Tapi lagi cantik Zontes yang baru tu. Zontes baru tu cantik. Ni pun okey juga, not bad. SOM Husky. Tengok bulanan ni guys, 23,000 jualan. Lagi murah daripada S-Max. 300cc baik. Kalau dia 250cc, aku rasa aku ambil ni daripada S-Max. Handsome lah. Nyerik. Tengok harga dia murah daripada S-Max. Tapi SOM cantik. Suka warna putih, yang dia putih-putih, nampak pink purple dia tu. Nice lah. So let's go tengok dulu. Aku jumpa satu basuh helmet. Cuci helmet. Aku tak bawa helmet hari ni. Ni kereta. Tak semua tempat ada clean and go. Okay guys, mantap. Sambungan video hari tu. Sebab aku dah lama, aku dah berapa minggu tak buat vlog kan. 2 minggu se. 2 minggu rasa. Dari sini aku nak pergi tengok kerja. Lepas tu Aiman pun buat motor baru dia. Apa kan, so aku tengok kerja lagi. Itu yang dia ambil hari tu, Bosch, tak silap aku, Bosch XR3. Kejap lagi tengok dan kita test ride sekejap lah. Kita round sikit lah macam mana suspension dia, okey ke tak okey. Dia punya engine dia sedap ke tak sedap, pick up dia. Jom kita tengok kejap lagi. Let's go. Okay guys, so Aiman, kita test motor Aiman jap, bawa round sikit. Okay, aku rasa okey. Dia punya pick up pun ada semua. Oh, smooth, sedap. Dia punya handling ngam, nice. Berat pun dia taklah berat sangat. Dia just ngam-ngam je. Dia tak adalah berat macam bawa S-Max ke apa. Dia ngam lah. Tinggi aku 169, 170 lah. Tapi so far okey. Leg cuma okey, jap kita tengok. Dia punya suspension okey lah. Suspension jap kita test. Okay, so far okay. Oh, memang aku boleh puji lah. Dia punya suspension original pun dah sedap. Pick up pun ada, smooth. Sekejap lagi aku nak tunjuk apa yang aku rasa okey. Apa yang aku rasa macam annoying sikit lah kat motor ni. Tapi okey lah, so far okey, sedap. Nampak guys mantap. Ada race. Okay, so Aiman dah dapat motor. Itu kita tengok video dia tengah ambil motor ni. Dah dapat motor, nampak dia pakai helmet hujan ni. So okay lah, aku nak tengok dia punya Zobra. Aku suka Zobra dia, ngam, cantik, nice. Cuma aku ada rasa annoying sikit bila dia punya, bila kau puras engine sikit, dia ada bunyi sikit belakang. Tapi okey je, tak ada masalah kan. Macam ni dia ada bunyi macam dekat mangkuk shoe, kelas shoe tu punya mangkuk tu, dia akan ada bunyi sikit bila kau sentap sikit. So sekejap aku test. Dia ada bunyi ketek ketek ketek, tapi okey lah, nice. So Man, berapa laju boleh bawa Man? 110 Man. Memang masih tak berani laju lagi. So okey lah, itu saja untuk video hari ni. Apa-apa hal, jumpa lagi. Man dia kata nak pergi Thailand tapi ke Banji. Kita tunggulah nanti next project kita. Mantap Man. Okay, kita jumpa lagi di video akan datang. Mantap, let's go. Okay guys,
Tadi aku dah test ride motor Aiman. Apa yang boleh katakan, okey lah, motor daripada China kan. Mula-mula aku expect mungkin lah engine dia biasa je kot, asal ada bunyi-bunyi yang pelik-pelik ke. Tak, aku bawa, aku rasa dia punya pickup memang sedap. Cuma ada bunyi yang pada aku cakap lah, kat clutch shoe dan ketak itu je lah. Ada punya handling pun okey, cantik, sedap lah bawa. Dia tak berat, dia taklah berat macam bawa S-Max. Dia punya soft memang soft pagi je. Pickup pun ada. Yang aku boleh puji exober dia baik. Exober dia memang baik lah daripada S-Max. S-Max punya exober original memang aku cakap keras gila. Memang keras gila lah bawa motor S-Max. So kena tukar, bau sedap. Dan aku nak tanya lah korang yang pakai motor Vosh kan, korang punya belting lah daripada segi spare part. Sebab aku ada Aiman dia kata dia masuk group SRT yang Vosh. Kata kalau nak beli kena beli kat Tabau. Jadi aku ada tanya juga dekat TT. Diorang kata, aku tanya dia, adakah belting enjin Piago boleh masuk semua motor ke ataupun khas dia? Dia kata boleh masuk. So aku rasa mungkin lah, sebab filter Avreta ES double motor tu kan, ES250i tu modal pun sama sebab enjin Piago. Mungkin belting boleh masuk kot kalau belting daripada enjin Piago, enjin sama. So kalau korang ada tu boleh komen kat bawah. Sebab tahu kesian, tak tahu juga motor-motor band Cina ni macam mana. Okay, kita sambung lagi video datang. Kalau ada komen kat bawah tau. Nice, let's go. Kita tengok Aiman bawa motor. Ada race ke man? Laju sikit man.